Ini menyebabkan tekanan dalam diri dia lah. Dia rasa celaru, dia tak pasti dia apa identiti jantina ni. Jadi itu adalah gender dysphoria. Okey, itu yang kita harapkan para penonton mendapat pencerahan. Apakah sepatutnya mereka lakukan untuk atasi masalah tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama kami dalam rancangan podcast Cetusan Idea bagi episod ke-6, dan kita bersama tetamu yang kita hormati lagi kasihi mewakili Kluster Warisan dan Masyarakat Madani. Hari ini kita akan berbincang mengenai gender dysphoria dan DSD. Tentu ramai yang tertanya-tanya apakah perkara yang akan kita bincangkan pada hari ini. Jadi adalah lebih baik sebelum kita berbincang lebih lanjut, elok juga kalau saya perkenalkan siapakah dia, Prof. Amy, tetamu kita pada pagi ini. Apa khabar, Prof? Sihat? Baik, selamat. Prof. Jadi ada eloknya kalau kita perkenalkan dulu siapakah dia, Profesor Dr. Ani Emilia Datuk Zainuddin. Yang saya lebih mesra saya panggil dengan Prof. Amy. Okey, beliau sebenarnya adalah Ketua Unit Gynecology, Pediatrik dan Remaja atau singkatannya PAG di Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia, dan unit PAG ini adalah merupakan unit Malaysia pertama Malaysia yang mempunyai kepakaran dalam sub bidang iaitu obstetrik dan gynecology. Dan Prof. Amy membangunkan pusat ini bersama dengan rakannya iaitu Prof. Nur Azurah semenjak tahun 2008 lagi ya, Prof. Lama sungguh dah ya penubuhan PAG ni. Dan sebenarnya untuk pengetahuan semua, Prof. Amy adalah merupakan pakar rujuk yang dirujuk di seluruh Malaysia dan juga di beberapa negara seperti di Indonesia, Sudan dan negara-negara lain. Dan beliau juga banyak melatih pakar-pakar Malaysia dalam bidang beliau. Dan satu perkara yang istimewa berkenaan Prof. Amy ni, beliau seorang yang mahir dalam menguruskan penyakit yang rare, termasuklah DSD seperti MRKH syndrome, congenital adrenal hyperplasia, premature ovarian insufficiency dan wanita yang genotype XY. Okey, tentu kita nak tahu apa sebenarnya perkara-perkara ini kan. Dan untuk pengetahuan, Prof. Amy juga adalah seorang yang membuat banyak kajian yang terlibat dengan kolaborasi bersama pakar-pakar syariah juga ya, dan juga pakar-pakar dalam bidang perubatan di Malaysia. Okey, dan untuk pengetahuan, bidang kajian beliau juga sangat fokus kepada DSD, Hunsa, dan beliau telah menerbitkan beberapa artikel peringkat kebangsaan maupun peringkat antarabangsa. Dan ini satu perkara yang sangat menarik, beliau adalah merupakan Presiden Asia Oceanic Society of PAG yang terdiri daripada 12 negara di Asia Oceania. So hebat sangat ni Prof ya. Kita ni pakar UKM yang patut kita banggakan. Okey. Okey. Jadi tanpa buang masa, sebab kita dah sebut tadi ya Prof. Amy tentang DSD ataupun gender dysphoria GD kan. Tentu para penonton tentu tertanya-tanya. Okey, boleh tak Prof ceritakan sedikit secara ringkas supaya masyarakat di luar sana dapat memahami. Lalu kalau kita lihat juga isu ini adalah merupakan satu isu yang sangat-sangat serasi diperlukan, memerlukan kefahaman masyarakat, dan bagaimanakah kita menangani isu ini dalam konteks negara kita. Silakan Prof. Amy. Terima kasih banyak Prof. So saya mulakan dengan istilah apakah itu seks dan apakah itu gender. Prof. Kita mula dari awal. So seks itu ditakrifkan secara am sebagai perbezaan biologi antara lelaki dan perempuan berdasarkan faktor-faktor biologi. Maksudnya dia ciri-ciri biologi lah. Seperti kromosom. So kalau lelaki dia XY, kalau perempuan dia XX. Dan of course faktor-faktor biologi seperti alat kemaluan lah atau genitalia ya. So lelaki akan mempunyai zakar kan, manakala perempuan pula akan mempunyai saluran faraj ya. Dan juga termasuk juga organ pembiakan dalaman kita lah. So perempuan dia akan mempunyai rahim dan tube falopia. Dan dari segi gonad juga iaitu kalau lelaki dia ada testis, kalau perempuan dia ada ovari ya. So ini
menjadikan seseorang itu lelaki ataupun perempuan lah dari segi biologi. Jadi itu adalah seks. Ya. Manakala gender pula adalah merujuk kepada tingkah laku atau peranan atau identiti seseorang itu berdasarkan dari segi sosial, dari segi aspek sosial, sama ada dia lelaki ataupun perempuan. Ya. So kalau kita tengok apakah itu gender dysphoria, kalau dalam bahasa Melayu dia adalah kecelaruan gender lah. Maksudnya seseorang itu dia kalau lebih tak serius gender dysphoria adalah gender incongruence. So gender incongruence tu adalah bila seorang itu mempunyai identiti jantina yang tidak selari dengan jantina yang ditetapkan sejak lahir. Ya? Maksudnya mungkin dia ditetapkan sebagai perempuan bila dia lahir, tapi dia membesar sebagai perempuan, tetapi dia rasa macam sepatutnya dia lelaki lah, ya? Dan sebaliknya. Tetapi itu gender incongruence. Kalau gender dysphoria, dia melibatkan tekanan psikologi. That means akibat hasil daripada ketidakselarasan antara identiti individu itu, jantina individu itu dan yang ditetapkan sejak dia lahir lah. Maksudnya ini menyebabkan tekanan dalam diri dia lah. Dia rasa celaru, dia tak pasti dia apa identiti jantina ni. Jadi itu adalah gender dysphoria. Manakala DSD pula atau disorders atau differences atau of sex development adalah istilah contemporary bagi hermaphroditism ataupun pseudo hermaphrodite ataupun intersex, iaitu unsa lah, ya. So dulu istilah kita guna untuk individu ini yang mungkin dilahirkan dengan genitalia yang ambiguous. Kita tak pasti yang ni lelaki ke perempuan, genitalia dia. Dan mungkin ataupun dia akan bila dia melalui akil balik pun dia akan mendapat ambiguous genitalia ni, ataupun dia mempunyai kedua-dua ciri lelaki dan perempuan, ya. So itu adalah unsa lah. Tapi kalau DSD ni dia adalah masalah perkembangan dari segi gonad dia, dari segi anatomi dia dan dari segi kromosom dia, ya. So saya dah confuse kan. So DSD adalah dari segi biologi lah. That means dia perkembangan anatomi dia, perkembangan gonad dia dan perkembangan kromosom dia adalah tidak normal, tidak tipikal. So DSD ni dia merangkumi berbagai diagnosa. So bukan satu diagnosa sahaja. Maksudnya DSD ni kita boleh bahagikan kepada 3 kumpulan berdasarkan karyotype, berdasarkan jin dia, kromosom dia. So ada 46XY DSD, ada 46XX DSD dan ada DSD yang seks kromosom dia berlainan. So dalam tiap-tiap kategori ni adalah ada berbagai-bagai diagnosa. So saya telah menjalankan kajian bersama dengan Fakulti Pengajian Islam Datuk Dr. Izhar Arif dan juga dengan pakar syariah dan pakar perubatan beberapa tahun dahulu, bila kita tengok sama ada semua DSD boleh dikatakan unsa ataupun tidak. Hasil daripada kajian tu prosal kita dapati yang bukan semua DSD boleh dikatakan unsa. Sebagai contoh, ada DSD yang MRKH syndrome, iaitu wanita yang dilahirkan tanpa rahim ataupun saluran faraj. Tetapi yang bahagian aspek-aspek biologi dia yang lain dari segi kromosom, gonad, genitalia dia semua, dia adalah perempuan. Cuma dia tidak ada ciri-ciri lelaki. Oleh itu kita tak boleh anggap dia sebagai unsa lah, ya. Begitu juga dengan Turner syndrome. Turner syndrome adalah DSD tetapi dia bukan unsa sebab dia tidak mempunyai ciri-ciri lelaki. Tapi saya dapati ada juga DSD ni yang boleh dikatakan sebagai unsa. Perkara ini mula berbutik bila saya menjalankan kajian PhD saya ke atas pesakit-pesakit yang dibesarkan sebagai perempuan, pesakit congenital adrenal hyperplasia. Diorang ni dilahir dengan ambiguous genitalia dan kebanyakannya dibesarkan sebagai perempuan, tapi segelintir daripada mereka mempunyai identiti jantina lelaki. Mahu mereka mengalami gender dysphoria lah, mahu tukar. Jadi bila kita siasat, bila kita periksa mereka, mereka ada juga ciri-ciri lelaki, iaitu mereka ada hormon lelaki. Jadi bila saya berkolaborasi dengan pakar-pakar syariah,
mereka boleh dianggap sebagai hunsa. Jadi kan Prof Amy, kalau kita lihat hunsa ni sebenarnya adalah salah satu dalam kategori DSD, tapi tidak semua hunsa itu dimasukkan dalam kategori DSD. Betul. Okey, itu yang kita harapkan para penonton mendapat pencerahan ya. Sebenarnya DSD ni ada satu perkara yang saya rasa memang perlu sangat kita tahu dan kita perlu bantu bagi individu-individu yang mana tahu dalam kalangan keluarga kita, saudara mara kita yang perlukan dapat apakah sepatutnya mereka lakukan untuk atasi masalah tersebut. Baik, kita pergi kepada soalan yang kedua ya Prof Amy ya. Saya difahamkan Prof Amy ada mendapat satu grant TR UKM ya, yang diuruskan sepenuhnya oleh Pusat Idea. Jadi boleh tak Prof kongsikan sedikit tentang research itu dan apakah hasilnya? Silakan Prof. Terima kasih Prof. Alhamdulillah, saya bersyukur sangat dan berterima kasih sangat kepada Pusat Idea dan terutama sekali kepada ketuanya lah Prof Sal, sebab dengan bantuan Prof Sal dengan Pusat Idea saya dapat menjalan pendidikan untuk membangunkan garis panduan. Garis panduan ni adalah untuk menguruskan individu Muslim yang mengalami gender dysphoria yang disyaki sebagai DSD. Jadi dalam 5-6 tahun yang lepas dalam kerja klinikal saya sebagai doktor kan, sebab saya banyak menguruskan pesakit-pesakit DSD ni, ada segelintir yang datang kepada saya yang kata diorang mengalami gender dysphoria, yang diorang rasa diorang sepatutnya diorang mungkin dibesarkan sebagai perempuan atau lelaki, tapi diorang rasa dalam diri mereka identiti jantina mereka adalah yang berlawanan kan. Jadi bila kita siasat, bila kita periksa mereka, rupanya mereka adalah DSD dan juga hunsa. Bila saya berkolaborasi dengan pakar-pakar syariah, kita dapati mereka memang mempunyai faktor-faktor biologi, ciri-ciri biologi kedua-dua lelaki dan perempuan. Dari segi Islam, mereka diiktiraf sebagai hunsa dan mereka juga DSD, dan dari segi undang-undang negara Malaysia, disebabkan ini mereka boleh bertukar identiti jantina mereka kepada lelaki dan perempuan disebabkan mereka DSD dan hunsa. So dengan ini kita boleh tulis surat lah. Jadi perlu dapat persetujuan sokongan daripada pakar perubatan yang berpengalaman dalam pengurusan DSD, sebab bukan ramai yang berpengalaman, dan juga pakar syariah yang berpengalaman dengan pengurusan pesakit hunsa. Kalau dapat surat, kita boleh hantar kepada Jabatan Pendaftaran Negara yang akan menukar status jantina mereka di dalam kad pengenalan atau MyCard. So dengan ini ia memberi impak yang positif kepada hidup mereka lah, sebab selama ini sebab mereka rasa macam diorang identiti jantina yang berlawanan. Jadi mereka mengalami banyak stigma lah Prof Sal, daripada masyarakat, konflik dengan keluarga, mereka tidak boleh kahwin, mereka tak pasti mereka boleh menjalankan ibadah sembahyang macam mana kan, pakai telekung ke tak pakai telekung ke, and then pergi sembahyang Jumaat ke tak pergi sembahyang Jumaat, and then of course dari segi ibadah yang lain lah, hukum agama fikah yang lain seperti hak pewarisan, pemandian jenazah dan sebagainya kan. Jadi kita perlu ada garis panduan untuk pakar perubatan dan pakar-pakar syariah dan juga mana-mana pihak yang terlibat lah untuk menguruskan individu ini. Jadi alhamdulillah dengan dapatnya geran translasi ini dan dengan bantuan daripada Prof Sal dan Prof Munawar, alhamdulillah kami dapat menubuhkan pasukan penyelidik, dan pasukan penyelidik ini terdiri pada pakar-pakar perubatan, bukan saja daripada UKM tapi juga daripada Universiti Malaya, USIM, Prof Rafidah. Kita juga dapat pakar-pakar syariah daripada JAKIM dan pakar-pakar daripada Fakulti Pengajian Islam. Ini mengambil masa 3 tahun juga Prof. Alhamdulillah saya punya urus utia pun very good, daripada Dr. Nik Sumayah, pembantu penyelidik saya seperti Tika dan Katni dan Jairus pun banyak membantu. Alhamdulillah kami dapat menyiapkan garis panduan ini untuk menguruskan individu Muslim. Maksudnya dengan garis panduan ini, kalau seseorang itu rasa dia mengalami gender dysphoria, dia boleh jumpa dengan pakar-pakar yang terlibat dalam jawatan kuasa ni dan mendapat pemeriksaan dan siasatan, dan jika didapati dia DSD dan hunsa, dia boleh
didapat surat sokongan yang akan dihantar kepada Jabatan Pendaftaran Negara untuk menukarkan status jantina dalam MyKad-nya. Ya. Dan jika dia bukan DSD dan Khunsa, dan kita akan, sebabkan dia Islam kan, kita akan rujuk dia kepada untuk dapatkan kaunseling psikospiritual Islam lah daripada pihak JAKIM juga. Jadi ini sedikit sebanyak membantu menguruskan individu yang mengalami masalah gender dysphoria di negara kita. Alhamdulillah KKM, Kementerian Kesihatan Negara pun dah bersetuju untuk mengambil garis panduan ini dan digunakan di peringkat kebangsaan. Masya Allah, sangat-sangat gembira kita dan sangat bangga sebagai warga UKM ya. InsyaAllah apabila garis panduan ini dapat diguna pakai oleh pakar perubatan, dirujuk oleh pakar-pakar agama dan juga dirujuk oleh masyarakat awam, maka mungkin ia akan memberi bantuan dan panduan bagaimana untuk sebenarnya orang yang mendapat penyakit DSD ni sebenarnya adalah satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya pun nak cerita juga Prof Amy. Sebenarnya kalau kita cakap pasal gender dysphoria tu semua orang dah ramai tahu kan. Betul. Tapi bila kita cakap pasal DSD ni ada satu perkara yang sangat perlu kita berikan penjelasan lebih lanjut. Betul. Dan untuk pengetahuan juga bukan semudah itu kita ingin menukarkan jantina itu. Betul. Dia memerlukan kepakaran daripada pakar syariahnya, pakar perubatannya melalui proses yang panjang dan mudah-mudahan orang yang menghadapinya tabah dengan ujian ini. Okey, kita dah pergi kepada soalan ketiga ya Prof Amy ya. Soalan yang kita rasakan soalan yang terakhir. Tadi Prof ada cerita juga dah apa tindakan yang sepatutnya dilakukan oleh pesakit DSD ataupun ibu bapa. Biasanya kadang kalau mereka masih kecil, ibu bapa lah kan yang akan bertanggungjawab untuk membantu menangani masalah ini. Boleh Prof ceritakan secara ringkas sekali lagi tentang apakah tindakan yang perlu dilakukan, siapa yang perlu dirujuk dan bagaimana mereka boleh menangani masalah ini dengan baik. Terima kasih Prof. So, sebab itulah di dalam kalau ikut pengalaman saya, ialah ibu bapa yang menghadapi anak yang ada gender dysphoria ni memang dugaan besar lah buat mereka kan. Dan ada ibu bapa yang tak boleh terima, ada yang pukul sebat anak tu, ada yang membuang anak tu kan. And then anak tu pun dia tak boleh kahwin, and then dia tak boleh cari kerja. Memang banyaklah dugaan dari semua aspek. Nah, and then ada salah seorang tu saya tanya kenapa dia tak sembahyang. Dia kata, macam mana saya nak sembahyang, doktor? Saya tak mau pakai telekung sebab saya rasa saya lelaki, tetapi dia dibesarkan sebagai perempuan kan. Jadi banyak aspek lah yang diorang menghadapi cabaran ni kan. Jadi kalau sebab alhamdulillah garis panduan ni akan diterima dan diguna pakai oleh Kementerian Kesihatan Malaysia di seluruh negara. Jadi kalau ada ibu bapa di luar sana yang ada anak macam ini, ya, so sama ada anak itu mengalami gender dysphoria ataupun anak itu mungkin ada perubahan akhir balik atau dilahirkan dengan ambiguous genital, genitalnya yang tidak normal ni, mereka boleh merujuk kepada mana-mana hospital kerajaan. Ya. So insyaAllah hospital, kalau menurut garis panduan kita ni, hospital kerajaan ini akan merujuk kepada jawatan kuasa isu kecelaruan jantina teknikal yang terdiri daripada para pakar-pakar perubatan dan pakar-pakar syariah yang sudah yang akan dilantik lah, ya, dan yang akan berjalan sesiatan atas kanak-kanak ini atau dewasa ini, dan akan memberi nasihat seterusnya lah, sama ada kalau memang betul dia DSD ataupun Khunsa hasil daripada siasatan itu. So siasatan itu adalah kita dapat cerita riwayat dia, kita periksa dia kan, kita periksa alat kemaluan dia, kita ambil ujian darah, ujian kromosom, mungkin perlu MRI, ya, mungkin perlu pembedahan kecil, ya, dan kita tengok ujian hormon dia, dan kita kena rujuk juga kepada pakar psikiatri, pakar genetik, pakar endokrin, dan pakar syariah. Kalau semua tu dah selesai, kita dapati dia adalah DSD dan Khunsa, dan kita akan melibatkan Jabatan Pendaftaran Negara lah. Kalau dia mahu, kita akan tulis surat kepada Jabatan Pendaftaran Negara, kata kita sokong permohonan dia untuk menukar status jantina dia dalam MyKad, ya. Tapi ada juga individu yang dia belum berasa dia bersedia lagi untuk tukar. Dia hanya mahu tahu untuk diri dia sendiri, kan. Sebab ada juga individu yang bila kita periksa dia bukan DSD dan dia bukan Khunsa, dia adalah transgender. Kan? So di negara kita
tak dibenarkan lah bukan dia kan, tapi tak bolehlah biar dia macam tu saja. Kita perlu bantu dia juga. Betul. Moral of the story-nya ya Prof, kalau kita ada masalah kita kena rujuk pakar ya Prof. Jangan biarkan masalah itu berlarutan. Lebih lagi ibu bapa kan, bagi anak-anak yang kecil yang tak tahu mana hala tuju hidup mereka, perlu dibantu. Manakala yang dah besar tu pula kan, yang dah tahu sebab kajian Prof Amy ni sebenarnya ialah kajian dari perspektif perubatan dan Islam. So dia sangat tepat sebab kita lihat dari segi sainsnya dan kita lihat dari segi hukumnya. Jadi bagi individu di luar sana yang ada masalah ini, pertama sekali saya rasa kena tentukan dulu kita ni lelaki ataupun perempuan. So bila kita dah dapat ketetapan itu, barulah kita baru tahu apakah tindakan kita seterusnya dari segi pelaksanaan ibadah dan sebagainya, kerana kita nak jadi hamba Allah yang baik, hamba Allah yang taat, hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang solehah, insya-Allah. Jadi kita dah di hujung ni, jadi saya mintalah Prof Amy untuk membuat kesimpulan atas perbincangan kita yang menarik. Mudah-mudahan ini menjadi satu poin yang satu perkara yang boleh membuka minda masyarakat kita di luar sana untuk kita sama-sama membantu individu yang mengalami DST. Kesimpulan je Prof Amy. Okey. So kesimpulan, kalau ada di individu Muslim di luar sana, actually yang bukan Muslim boleh rujuk, boleh rujuk juga kan. Jangan putus asa kan. Kita sedia membantu dan boleh pergi mendapat rujukan kepada mana-mana hospital kerajaan lah, dan insya-Allah once garis panduan ini diguna pakai, individu akan boleh dirujuk kepada pakar-pakar yang berpengalaman dalam jawatan kuasa yang akan dilantik ini. Dan insya-Allah akan dapat bantuan yang diperlukan lah, sebab kita mahu hidup bukan saja di dunia tapi hidup di akhirat kita baik, insya-Allah. Yes, bagi individu yang mengalami masalah DST, inilah pakar di Malaysia. Pergi mana akan jumpa juga dengan Prof Amy nanti, dan juga seorang lagi Prof Yazid kan, juga terlibat sebagai pakar rujuk buat kerja kan, dan juga Jakim seperti Ustaz Dr. Izwan, Dr. Taqwa, itu semua orang-orang yang sangat boleh membantu bagi kita mengatasi masalah DST dan gender dysphoria sebenarnya. Walaupun gender dysphoria itu dah umum, tapi DST itu satu perkara yang perlu kita tekankan, tapi kedua-duanya kita perlu tahu supaya kita tidak hidup dalam kecelaruan Prof Amy. Jadi terima kasih Prof Amy. Pihak Pusat Idea mengucapkan jutaan terima kasih di atas kesudian Prof Amy meluangkan masa bersama kita pada pagi ini untuk kita berkongsi tentang penyelidikan beliau, dan bukan setakat penyelidikan tapi insya-Allah apabila garis panduan itu kita daftarkan sebagai harta intelek UKM dan dapat bekerjasama sebagai, insya-Allah doakan mudah-mudahan dia dapat jadi satu kertas dasar kepada KKM, dan mudah-mudahan ia akan memberi manfaat kepada seluruh rakyat Malaysia. Mungkin bukan Malaysia saja, mungkin akan dimanfaat oleh seluruh umat Islam dan bukan Islam di luar negara. Jadi untuk akhirnya kami memohon berbanyak maaf atas salah dan silap sepanjang kami bersama dalam bual bicara pada pagi ini. Mudah-mudahan memberi manfaat. Jadi sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.